Selamat datang ke Majlis Perbandaran Ampang Jaya, sebuah pentadbiran yang memainkan peranan penting dalam pembangunan dan kesejahteraan komuniti setempat. MPAJ meliputi keluasan 139.37 km persegi merentasi dua daerah iaitu Gombak dan Hulu Langat. MPAJ terus maju sejak ditubuhkan pada 1 Julai 1992. Kini, ia diterajui oleh Timbalan Yang Dipertua Teknologis Haji Hasrunizam bin Syari yang memaju Ampang Jaya ke arah kecemerlangan. Sejarah Ampang bermula pada tahun 1859 sebagai pusat perlombongan biji timah. Nama Ampang diabadikan merujuk kepada empangan awal yang dibina semasa aktiviti perlombongan. Dari akar sejarah inilah terbina sebuah bandar yang terus berkembang dengan identiti yang tersendiri. MPAJ membawa aspirasi besar membangunkan Ampang Jaya sebagai sebuah bandar digital dan berdaya huni. MPAJ merangkumi 3 parlimen iaitu Gombak, Ampang dan Pandan serta 5 Dewan Negeri iaitu Bukit Antarabangsa, Hulu Kelang, Pandan Indah, Lembah Jaya dan Teratai. Dengan populasi sekitar 600,000 orang, Ampang Jaya mencerminkan kepelbagaian budaya dengan komposisi bangsa terdiri daripada 47.5% Melayu, 28.8% Cina, 14.4% India, 4.3% orang asli dan lain-lain serta 5% bukan warga negara. MPAJ menerajui keseimbangan pembangunan dan kesejahteraan alam sekitar melalui pelaksanaan Rancangan Tempatan 2035. Penggantian perancangan ini meliputi 51.3% kawasan hutan simpan, 13.4% pengangkutan, 12.4% perumahan serta selebihnya rekreasi, komersial, pertanian, kemudahan awam dan lain-lain. 3 fokus utama adalah pembangunan bandar digital, pembentukan bandar berdaya huni dan berdaya tahan serta menjamin kesejahteraan alam sekitar. Usaha transformasi digital diperkasakan di seluruh Ampang Jaya dengan kejayaan menerima pengiktirafan Smart City Early Adopter 2023. Dalam membentuk bandar berdaya huni, Taman Melawati dijadikan model kejiranan hijau yang aktif dan inklusif, manakala Taman Bukit Antarabangsa dan Taman Bukit Permai memperkukuh konsep bandar berdaya tahan melalui penggunaan teknologi pemantauan cerun berteknologi tinggi. Pelancongan di Ampang Jaya bukan sekadar hiburan tetapi satu perjalanan menyelami warisan. Keindahan semula jadi dan kepelbagaian budaya yang unik, pengunjung boleh meneroka bengkel Hulu Parang dan mengagumi keajaiban geologi di Bukit Tabur, sebuah permatang kuasa yang diiktiraf sebagai Geotapak Geopark Kebangsaan. Keindahan alam terserlah di Zoo Negara, Bukit Kembara, Empangan Kelanggit serta air terjun di Kemensah, lokasi yang mendamaikan bagi pencinta alam. Sementara itu, kampung orang asli di Hulu Kemensah menampilkan warisan hidup komuniti asli dengan gaya hidup tradisional yang masih kekal. Sentuhan sejarah perfilman negara dapat dirasai di Finas serta menerusi mural Tan Sri P. Ramlee berhampiran Zoo Negara. Sementara itu, lorong Ampang Mampan di Ampang Point turut menyerlahkan seni mural yang menceriakan persekitaran dan menampilkan ekspresi matlamat pembangunan mampan SDGs. Bagi peminat membeli belah pula, destinasi seperti Melawati Mall dan Ampang Point sentiasa menjadi tumpuan. Ampang Jaya turut menyajikan keharmonian melalui pelbagai tempat ibadah seperti Masjid Jamid El Huda, Kampung Melayu Ampang dan Tokong Kau Ong Ya. Pengalaman kulinari di sini juga cukup mengagumkan dengan keenakan gerai makjah, sepetang kafe, nostalgia kopitiam, itik ke ayam hinggalah kesajian antarabangsa di Little Korea sekitar Wan Ampang Avenue dan Little Arab di Taman Putra Sulaiman dan Taman Datuk Ahmad Razali. Inilah Ampang Jaya, sebuah destinasi pelancongan yang merangkumi keindahan, warisan dan kepelbagaian dalam satu bandar yang progresif dan sejahtera. Berpaksikan slogan Bandar Digital Berdaya Huni, MPAJ terus mempertingkatkan tadbir urus cekap dan teknologi pintar demi kelestarian komuniti dan perkhidmatan bertaraf dunia. Tahun 2025,
MPAJ berjaya merealisasikan 449 projek pembangunan strategik melibatkan pelaburan melebihi 41.27 juta ringgit Malaysia melalui peruntukan Kerajaan Persekutuan, Negeri dan Sumber MPAJ. Antara inisiatif utama yang menjadi mercutanda kejayaan ialah kerja-kerja membina jambatan dan menaik taraf persimpangan Jalan Pandan Utama, Jalan Pandan Indah serta Jalan Pandan Mewah. Menaik taraf landscape di kawasan lapang Bukit Ampang, pembangunan Taman Rakyat Madani Selangor di Taman Keramat, menaik taraf kemudahan pelancongan bengkel galeri Hulu Parang di Hulu Kelang dan menaik taraf kemudahan pelancongan di Panorama Bukit Antarabangsa. Mendukung pembangunan baharu, MPAJ turut memperkukuh infrastruktur sedia ada demi kesejahteraan dan kelestarian komuniti. Antara inisiatif utama termasuk pembinaan Stadium MPAJ di Pandan Perdana, Pusat Convention MPAJ di Taman Melawati serta Pusat Aerobic Digester yang menyokong pengurusan alam sekitar secara mampan. MPAJ turut menyediakan jaringan kemudahan awam yang menyeluruh, merangkumi lebih 297 taman permainan, 31 padang bola sepak, 36 gelanggang futsal, 5 pasar awam dan 16 medan selera. Semuanya direka dengan ciri mesra pengguna untuk keselesaan dan kebajikan penduduk Ampang Jaya. Setiap pencapaian mencerminkan dedikasi berterusan seluruh warga kerja MPAJ. Tahun 2025 menyaksikan kesinambungan kecemerlangan dengan pelbagai pengiktirafan berprestij di peringkat daerah, negeri, kebangsaan dan antarabangsa. Antara pencapaian tertinggi MPAJ adalah menerima anugerah bandar paling bahagia negeri Selangor, tempat pertama anugerah Geospatial Kebangsaan bagi kategori kerajaan negeri, anugerah perak di anugerah Integrity, Governance dan Anti Rasuah Kebangsaan 2025, anugerah Bandar Mampan Burninet sempena Hari Perancangan Bandar Sedunia 2025, tempat pertama bagi kluster pihak berkuasa tempatan di anugerah pengurusan pejabat dan pentadbiran cemerlang APPC 2025. Di sebalik setiap kejayaan, tersemat dedikasi warga kerja, keprihatinan komuniti dan kepimpinan berwawasan. Terima kasih atas kepercayaan dan sokongan berterusan kepada MPAJ. Bersamalah kita membina Ampang Jaya, Bandar Digital Berdaya Huni.